Yang pertama dia kata wanita tidak boleh menjadi imam kepada lelaki. Yang ni hampir kebanyakan mazhab berpegang wanita tidak boleh menjadi imam pada lelaki. Melainkan beberapa pandangan, salah satu lebih qaul mazhab Ahmad dan juga beberapa pandangan Abu Thawr dan seumpamanya lagi. Nanti kita akan baca tentang hadis Ummu Waraqah yang mana Nabi mengizinkan dia yang boleh membaca Quran menjadi imam di rumahnya, dan kemungkinan daripada hadis itu ada juga lelaki di dalam yang menjadi makmum. Dan ini akan kita sampai pada hadis Ummu Waraqah. Hadis itu menjadi perbincangan ulama, menyebabkan ulama tidak sepakat. Walaupun majoriti kata tak boleh, ada yang kata boleh tapi dengan syarat. Umpamanya, jika sekiranya hanya wanita itu saja yang tahu membaca Quran, yang lain tak tahu, walaupun lelaki, boleh kita buat contoh misalnya, ibunya dulu masuk Islam, ayah dia baru nak masuk Islam. Ibu dia dah belajar Quran, ayah dia kalau jadi imam tak reti. Mereka sembahyang di rumah. Ibu dia boleh baca Quran, ayah dia tak boleh baca Quran. Bolehkah dia ikut? Hal-hal yang seperti itu diberikan pengecualian oleh sebahagian para ulama. Anak tu baru masuk Islam, atau orang gaji baru masuk Islam, tak tahu Quran sepatah, tadi baru masuk. Tuan rumah, perempuan, boleh baca Quran. Dia jadi imam, boleh tak? Boleh tak lelaki ni ikut? Ini yang dibincangkan dalam hadis Ummu Waraqah nanti. Lepas 10 hadis, nanti kita akan bertemu dengan hadis Ummu Waraqah. Tuan-tuan yang mari malam ni, mari balik masa 10 nanti. Okey, tak apa.